Hai, apa khabar? Hari ini Angka akan jelaskan antara perbezaan kereta ICE, HEV dan PHEV. Okey, di akhir video ini anda akan jelas dan tahu nak pilih mana satu kenderaan yang sesuai untuk anda. So, kita mulakan dengan kereta petrol ICE. Kereta petrol menggunakan enjin yang menggunakan petrol lah. Itu je, senang. Kedua, kereta HEV. Kereta HEV, dia ada enjin petrol dan dia ada satu bateri yang kecil. Dan dia akan mengecas bateri tersebut dengan sendiri semasa pemanduan. Ketiga, PHEV. Kereta PHEV dia special sikit. Dia ada enjin petrol dan dia pun ada satu bateri yang lebih besar. Tetapi kelebihan dia ialah anda boleh mengecas bateri dia. So bila anda boleh mengecas bateri dia, dia boleh jalan dalam mod elektrik, terutamanya di dalam bandar. Dan kalau anda nak keluar bandar, nak balik kampung, anda boleh menggunakan petrol enjin petrol. Itu dia perbezaan. Salah sebuah kereta PHEV yang baru-baru ini dilancarkan ialah Proton EMAS 7 PHEV. So Proton EMAS 7 PHEV menggunakan EMI Advanced Hybrid Technology dan juga 11-in-1 DHT lah, iaitu Dedicated Hybrid Transmission. So dalam bahasa mudah, EMI Advanced Hybrid Technology ialah sistem yang bijak yang tentukan bila guna elektrik, bila nak guna petrol atau bila nak guna kedua-duanya sekali secara automatik. Poin kedua, orang selalu tanya Uncle, kereta ni jimat minyak ke Uncle? So untuk ICE, dia enjin petrol, dia menggunakan petrol, berapa banyak yang anda jalan, berapa banyaklah minyak yang diguna. Okay, so itu. Kedua, HEV. HEV dapat penjimatan minyak sedikit sebab dia ada bantuan bateri. Ketiga, PHEV. PHEV ada istimewa sikit sebab bateri dia boleh di-charge. So, di dalam bandar, masa anda jalan di dalam bandar, anda boleh menggunakan mod elektrik sahaja. So, maka anda tak perlu guna petrol. Dan oleh kerana itu, masa anda charge bateri, kalau anda selalu jalan di dalam bandar, anda akan jimat petrol. So kalau anda selalu pergi office, sekolah, hantar anak pada sekolah, pergi pasar, jalan dekat bandar, so anda boleh menggunakan mod elektrik sahaja dalam kereta PHEV. So poin ketiga, cara nak charge. Kereta ICE tak boleh charge. Kereta HEV tak boleh charge. So, hanya kereta PHEV anda boleh charge. Dan kelebihan charge di rumah, anda dapat penjimatan yang lebih lah berbanding kos petrol. Poin 4, pengalaman pemanduan kenderaan. Kereta ICE memberi kita pengalaman pemanduan yang biasalah. Kita dah biasa bawa kereta petrol. Itulah rasa pemanduan kereta ICE. Kereta HEV pula menawarkan operasi yang lebih lancar dalam trafik kerana ada bantuan elektrik. Kenderaan PHEV pula memberikan torque yang segera dengan motor elektrik. Dia menghasilkan pecutan yang lebih lancar dan responsif. So pemanduan lebih senyap dalam mod elektrik, terutamanya dalam keadaan trafik bandar. Proton EMAS 7 PHEV pula meningkatkan pengalaman ini melalui integrasi hybrid canggihnya dan memberikan keseimbangan prestasi yang halus dan cekap. Poin kelima, banyak yang tanya apakah kesan pada alam sekitar. So, ICE menghasilkan pelepasan tertinggi lah antara ketiga kenderaan yang ini. Kenderaan HEV pula kurang sikit sebab dia ada bantuan bateri. Kenderaan PHEV pula boleh mengurangkan pelepasan dengan ketara apabila dipandu kerap di dalam mod elektrik.
Jadi bagi pembeli yang sangat-sangat peka terhadap alam sekitar, terutamanya di kawasan bandar, teknologi PHEV mewakili peralihan yang lebih mampan tanpa mengorbankan kemudahan. Poin ke-6 kita cerita pasal maintenance kenderaan yang ini. So yang pertama ICE engine lah seperti biasa, 5,000, 10,000 anda servis. Kedua ialah HEV. HEV ada dua sistem, satu ialah sistem engine, satu ialah sistem hybrid. So anda mungkin kena servis dua sistem, tapi oleh kerana kadang-kadang kereta menggunakan mod elektrik, maka dia jimat sedikit. Okay? Ketiga ialah PHEV. PHEV sama juga, dia pun ada engine dan dia pun ada motor elektrik. So tetapi oleh kerana bateri di dalam PHEV lebih besar dan kebanyakan masa kalau anda memandu di dalam bandar, anda menggunakan hanya mod elektrik, maka penggunaan enjin sangat-sangat kurang. So maka servis untuk enjin berkurangan. So maka kos maintenance anda akan menjadi lebih rendah pada jangka yang panjang lah. Poin ketujuh jarak dan practicality kenderaan. So kalau kereta ICE ataupun kereta petrol, biasanya kita boleh jalan agak jauh lah, 300 lebih kilometer kalau kita pergi ke highway. So kenderaan HEV lebih efisien sedikit daripada ICE, di mana anda boleh pergi lebih jauh. Tapi kenderaan PHEV dia istimewa sedikit, di mana anda dapat manfaat bila anda memandu dalam mod elektrik sahaja di dalam bandar. So di mana anda balik rumah, anda boleh charge PHEV anda dan besok anda boleh keluar dan menggunakan dalam mod EV sahaja. Dan lagi satu ialah dengan tambahan enjin yang ada, anda pun boleh pergi jauh keluar bandar tanpa risaulah sama ada bateri anda boleh tahan atau tidak. So kalau anda selalu memandu di dalam mod elektrik di dalam bandar, anda akan dapat penjimatan dan juga jarak yang lebih jauh. So penggunaan kedua-dua, satu tangki bateri, satu tangki minyak, anda boleh menjangkaui 1,000 km. Itu memang tak pernah kita dengar. Kereta ICE tak boleh, kereta hybrid pun mungkin tak boleh. So itu kelebihan PHEV. Okey, poin 8 kos dan nilai jangka panjang kenderaan. So untuk kenderaan ICE mungkin dia lebih rendah lah sebab masa anda nak beli dia lebih murah. Untuk HEV dia di pertengahan. Untuk PHEV pula biasanya kenderaan PHEV agak mahal sikit. Tapi dengan penggunaan mod elektrik untuk jangka masa yang panjang, anda juga akan menikmati macam mana cost savings lah, menikmati penjimatan dari segi penggunaan bahan api. So ini ialah bergantung pada macam mana anda menggunakan kenderaan anda. Kalau anda selalu di dalam bandar, selalu memandu di dalam mod elektrik, mungkin PHEV adalah pilihan untuk anda. Angka ada berita baik di sini. Proton eMAS 7 PHEV ada menawarkan pakej harga pengenalan. So ada 3 spek, Prime, Premium dan Premium Plus. Prime bermula daripada harga 109,800, Premium bermula daripada 123,800 dan Premium Plus pada harga 129,800. Tapi pada pembeli yang awal ada rebate istimewa. So sila ke showroom Proton eMAS 7, Proton eMAS untuk tengok kereta dan model dan package harga lah. So poin ke-9 siapa yang patut beli dan siapa yang nak pilih yang mana. So kenderaan ICE mungkin sesuai untuk pembeli yang mengutamakan kos awal paling rendah lah dan memilih teknologi konvensional. Kereta HEV pula mungkin sesuai untuk pembeli yang mahu kecekapan bahan api yang lebih baik tanpa mengecas. Tak payah cas lah. And then PHEV seperti Proton eMAS 7 PHEV adalah ideal untuk pembeli yang mahukan manfaat
pemanduan elektrik untuk kegunaan harian dan keselamatan sokongan petrol untuk perjalanan jarak jauh. So, kos operasi yang lebih rendah dari masa ke semasa dan akses kepada inovasi hybrid canggih lah melalui teknologi hybrid EMI Advanced Proton. So, kesimpulan dia secara ringkas ialah ICE memiliki mobiliti tradisional, kereta HEV memiliki peningkatan kecekapan secara berperingkat, manakala PHEV mewakili peralihan seimbang ke arah elektrifikasi. So, pada kawan-kawan yang memang berminat dengan kereta EV ataupun memandu dalam mod EV, Proton EMAS 7 memberikan keseimbangan ini dengan berkesan dengan menggabungkan keupayaan elektrik, fleksibiliti petrol dan integrasi hybrid yang canggih dan harga pengenalan yang mudah diakses lah. So, memang pada harga sebegini dia sangat dekat dengan kereta-kereta petrol pun. So, bagi pembeli pertama yang mencari penyelesaian praktikal, bolehlah pertimbangkan Proton EMAS 7 PHEV. So, jika anda meminat, anda boleh pergi ke showroom-showroom Proton EMAS ataupun boleh buat booking online di laman web rasmi Proton EMAS ataupun emas.proton.com. So, dengan harga serendah, harga booking RM99 je. Okey, so jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye.